Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih memilih berita perdana. Saya Farhatul Asyati Osman. Keamanan dan keharmonian rentas kaum menjadi aset terbesar yang melonjakkan imej serta maruah Malaysia di mata dunia. Imej positif itu secara langsung meningkatkan keyakinan pelabur dan negara luar menjalinkan kerjasama strategik dengan Malaysia termasuk dalam sektor tenaga. Saya pergi mana-mana di dunia, orang hormat. Bukan sebab Anwar, sebab Malaysia aman. Kita tahu Malaysia tak nak Melayu, ada Melayu, majoriti Melayu. Ada Cina, ada India, Iban, Kadazan, Mengani, semua ada. Tapi apa yang saya hormat, aman. Kerjasama, baik. Saya pergi Turkmenistan. Semua orang nak minta gas. Dia ada salah gas yang paling besar di dunia. Amerika minta, China minta, Rusia minta, semua minta. Tapi kita minta, bincang dengan dia, Turkmenistan bagi kepada Malaysia, kita punya gas reserve di antara paling besar di dunia. Sebab untuk siapa? Saya tak boleh lagi dah nak guna gas reserve tu untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Maknanya saya dari 50 tahun lagi terjamin bekalan gas tenaga kita di Malaysia ini. Sebab hubungan kita baik dengan negara lain. Orang hormat dengan kita. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dan Singapura menyasarkan pelancaran sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan menjelang Januari depan. Menurutnya, sistem baharu itu akan mempercepatkan urusan keluar masuk dan meningkatkan kecekapan di pintu sempadan. Itu akan menyelesaikan banyak masalah termasuk perizinan sistem digital baru untuk Indonesia. Memudahkan. Itu maknanya selain daripada apa yang telah diumumkan, saya tak boleh buat perubahan baru sekarang. Tapi percayalah, we are serious. We want to solve this problem sebab anak-anak kita yang bekerja di Johor yang terpaksa bergantung berjam-jam itu tak boleh dibebankan. Kerajaan akan terus meningkatkan sokongan kepada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bagi memperluas capaian bantuan kepada rakyat khususnya di luar bandar. Perdana Menteri berkata usaha itu penting bagi memastikan tiada golongan tercicir daripada menerima bantuan dan inisiatif kerajaan. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata skim pembiayaan mikro AIM terbukti antara yang terbaik di dunia dengan kadar pembiayaan lebih rendah berbanding institusi lain. Itu sahabat saya. Dia buat Grameen Bank. Ada baik dia. Tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%. Ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi. Hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan 100 liter sebulan di bawah Budi Madani Diesel Budi Diesel, menjadikan had kelayakan mereka 300 liter sebulan bermula Julai ini. Jelas Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kemudahan tambahan itu diberikan bagi menampung keperluan penggunaan diesel lebih tinggi termasuk untuk perniagaan kecil dan pergerakan di kawasan luar bandar serta pedalaman. Malah kerajaan turut membenarkan permohonan pemindahan kelayakan serta pengemaskinian rekod pemilikan kenderaan bagi memastikan subsidi diterima pengguna sebenar. Kita juga ada mendengar rintihan di mana kadang-kadang kenderaan itu bukan disimpan oleh pemilik kenderaan itu, ya, kerana ada kemungkinan anak-anak membelikan kereta itu untuk ibu bapa atau adik-beradik. Jadi kerana dalam sistem budi kita menggunakan pemilikan kenderaan sebagai mekanisme kontrol dia, kita telah pun memberi kelonggaran di mana mereka yang
ahli keluarga boleh memohon untuk memindahkan kota itu daripada individu pemilik itu kepada siapa yang dia tentukan. Sementara itu, kerajaan akan terus menilai pelaksanaan budi diesel berdasarkan data di lapangan termasuk corak penggunaan dan maklum balas pihak berkepentingan. Hari ini juga saya berpeluang juga berinteraksi dengan beberapa pelanggan di mana kita melihat kerana di Sabah ni budi baru kan untuk budi diesel. Juga di sini kita melihat penggunaan dengan mekanisme application yang disediakan di sini di Shell di mana dia aktif melalui aplikasi untuk meluluskan dispensation untuk minyak. Jadi alhamdulillah walaupun teknologi ni canggih dan baru, tapi penggunaan oleh customer pun nampak baik. Datuk Seri Amir turut memaklumkan masih terlalu awal untuk memberikan angka tepat penjimatan yang dapat direalisasikan daripada pelaksanaan inisiatif budi diesel. Namun begitu, beliau yakin negara akan dapat meraih penjimatan yang signifikan daripada inisiatif itu berdasarkan pengalaman pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi dan budi 95. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi berkata, Suruhanjaya itu akan menggantikan Majlis TVET Negara bagi memperkukuh ekosistem TVET negara. Ketika ini, sesi libat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan sebelum kertas dibentangkan kepada jemaah menteri untuk kelulusan. Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperolehi, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commissions dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan. Kepesatan pembangunan di Johor perlu bersifat menyeluruh dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar utama, sebaliknya merangkumi daerah lain serta kawasan pedalaman. Perdana Menteri menegaskan perancangan rapi Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan limpahan kemajuan negeri dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat. Antara contoh pendekatan berkesan ialah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi yang memberi manfaat kepada golongan berpendapatan rendah. Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen bagi kawasan ini. Golongan muda diseru menolak politik sempit berasaskan sentimen kaum yang boleh memecah belahkan rakyat. Perdana Menteri menegaskan generasi muda harus memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu harian mereka secara tuntas. Justru PRN Johor menjadi platform terbaik untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membela nasib masa depan mereka. Kualiti hidup, harga barang, rumah untuk anak
Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkukuh sektor pendidikan di Johor termasuk pembinaan 27 sekolah baharu bernilai lebih RM2.3 bilion menerusi belanjawan 2023 hingga 2025. KPM berkata sekolah baharu itu melibatkan 830 bilik darjah dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 29,000 murid selain 84 kelas prasekolah baharu turut diwujudkan. Menurut kementerian itu, sebanyak RM444.8 juta peruntukan bagi 5,728 projek naik taraf dan baik pulih institusi pendidikan di seluruh Johor. Malah prestasi pendidikan negeri itu turut menunjukkan peningkatan apabila mencatat grade purata negeri GPN SPM lebih baik daripada purata nasional selama 3 tahun berturut-turut selain penurunan 52% calon tidak hadir SPM. Dari segi kebajikan pula, lebih 590,000 murid menerima bantuan awal persekolahan dengan peruntukan RM88.7 juta, manakala 48,015 murid menerima rancangan makanan tambahan RMT. PRN Johor ke-16 bukan sekadar memilih wakil rakyat, sebaliknya menjadi penentu mutlak hala tuju pembangunan negeri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut pensyarakanan Jabatan Ekonomi UiTM Johor, Nurul Fahana Aini Harun, pengundi perlu menilai rekod prestasi dan dasar realistik, bukan sekadar bersandarkan kempen atau manifesto. Menariknya, PRN kali ini menyaksikan golongan pertengahan umur 21 hingga 40 tahun muncul sebagai penentu sebenar landscape politik negeri di selatan tanah air itu. Jadi mereka merupakan kumpulan terbesar. Kalau untuk golongan pertengahan tadi, 21 hingga 40-an ni, mereka adalah golongan yang terbesar dalam daftar pemilih. Jadi, dan mereka ini juga berada pada fasa kehidupan yang paling sensitif lah, yang terlibat ataupun menghadapi isu-isu sensitif seperti isu pekerjaan, kos sara hidup yang tinggi, pendapatan yang tidak setaraf dengan kos sara hidup, kos perumahan yang sangat tinggi. Jadi saya tengok parti yang berjaya perlu meyakinkan kumpulan ini untuk memperoleh kelebihan yang signifikanlah dalam pilihan raya. Sementara itu, calon PH bagi 3 kerusi DUN di kawasan Batu Pahat komited memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan penduduk sekiranya diberi mandat pada PRN Johor. Isu tempatan lah, utamanya air, infrastruktur jalan kampung yang mana jalan dia semakin lama semakin sempit untuk laluan masyarakat umum. Jadi untuk berselisih itu pun agak sukar, dan kalau ada majlis-majlis di dalam kampung tu untuk mencari parking pun susah. Bagi saya, setiap masalah tu saya akan cuba selesaikan secara anak beranak lah. Sebagai warga ringit dan anak tempatan, saya anggap semua tu keluarga saya. Jadi insyaAllah bagi kami peluang, selama yang saya dah buat selama 3 tahun setengah ni menyantuni rakyat warga Batu Pahat, kami akan teruskan dengan 2 pasukan baru, iaitu Malaysia dengan Saudara Gajit. Saya yakin dengan dua anggota baru ni, perjalanan saya sebagai ahli Parlimen Batu Pahat akan memudahkan, insya-Allah. Dalam pada itu, calon PH bagi kerusi DUN Pemanis dan Kemelah menjadikan isu peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi anak muda sebagai fokus utama kempen mereka. Antara masalah yang paling besar ialah kekurangan peluang pekerjaan, dan ini menyebabkan di mana bakat berhijrah ke luar, dan saya rasa ini agak serius dan perlu mengambilkan tindakan yang segeralah. Isu utama di sini ialah masalah pekerjaan. Anak muda dekat sini banyak dah kerja luar. Singapura, Melaka, KL. Kalau boleh kita nak satu pembangunan yang sangat besar dekat Seramat, contohnya IPT ataupun industri yang majulah.
kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Serendah RM5,990, Andalusia Travel and Tourism Berhad memperkenalkan pakej umrah baharu bagi musim 1448 Hijrah. Ia sebagai usaha menawarkan pilihan lebih mampu milik kepada umat Islam, khususnya mereka yang mempunyai kekangan masa untuk bercuti panjang. Pengarah dan penasihat undang-undang syarikat itu, Ida Rizwana Idris berkata, pakej selama 9 hari 7 malam itu ditawarkan menerusi penerbangan Malaysia Airlines. Kami telah melancarkan pakej RM5,990, sangat munasabah harganya untuk selama 12 selama melalui pakej Malaysia Airlines untuk 9 hari 7 malam. Pakej ini adalah untuk hotel jarak sederhana di mana mereka akan bermalam selama 4 malam di Mekah dan 3 malam di Madinah. Kami rasakan sekarang ni kita dah cuba untuk tawarkan pakej yang singkat bagi mereka yang tak dapat cuti panjang lah. Jadi sebab itulah dengan harga 5,990, saya rasa ini adalah pakej yang sangat berbaloi untuk mereka yang nak pergi sekejap tapi dalam keadaan yang mampu milik. Alhamdulillah, bagi sasaran tahun lepas kami telah mencapai hampir 60,000 orang jemaah. Bagi tahun ini kami dah nampaklah kerancakan mereka yang nak pergi umrah, sebab setakat ini kami telah mencecah 29,000 jemaah yang telah berdaftar bagi musim yang baru bermula sebenarnya. Terdahulu, Andalusia turut menguruskan pelepasan 91 jemaah termasuk 47 stokis dan rakan niaga usahawan Datuk Seri Alif Syukri Kamar Zaman yang berlepas ke Tanah Suci. Penyertaan kumpulan itu mencerminkan keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatan syarikat Andalusia. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini adalah satu benda yang impian kami lah. Sebenarnya bila kami dapat memberikan pekerja, rakan niaga kami, dan kami memilih Andalusia sebab dah lama dengan dia. Dan kita memang trusted lah dengan Andalusia ni. Saya dah pernah pergi dengan agensi lain tapi agak mengecewakan, dan Alhamdulillah kita dengan Tuan Bismi juga. Dan isteri saya yang selalu pergi umrah, dan saya sebenarnya jarang pergi. Terlalu sibuk, tapi disebabkan saya yakinlah dunia juga kan, tapi nak cari bukanlah akhirat. Jadi doakan saya dapat menunaikan umrah dengan bagus. Umrah yang mabrur. Umrah yang mabrur. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA melancarkan kempen Cashback My Langkawi, bayar 1, free 1 bagi menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia memilih Langkawi sebagai destinasi percutian. Kempen yang berlangsung dari 1 Ogos hingga 31 Oktober itu menawarkan insentif perjalanan bagi pengguna laluan laut ke pulau berkenaan. LADA berkata pelancong warga negara Malaysia yang menggunakan perkhidmatan feri roll-on roll-off RoRo antara Kuala Perlis dan Langkawi layak menerima pulangan tunai 50% tambang tiket penumpang. Selain itu, pengunjung ke Pulau Tuba melalui perkhidmatan bot dan mini feri Best Tuba hanya perlu membayar tambang sehala dengan percuma perjalanan masuk. Pada kali ini juga kita mengenengahkan Pulau Tuba, salah satu pulau di Langkawi, sebagai satu produk pelancongan. Keunikan Pulau Tuba ialah dari segi alam sekitarnya, komunitinya, dan juga makanan di Pulau Tuba, seafoodnya yang fresh adalah satu yang menarik dan wajar diketengahkan untuk pelancong-pelancong explore lebih lanjut. Untuk memudahkan pelancong, pelancong boleh menggunakan laman web Langkawi Port Sdn Bhd sebagai pintu masuk utama. Daripada situ, pelancong-pelancong boleh membuat pilihan sama ada nak menggunakan perkhidmatan feri RoRo
yang mana satu, bergantung kepada jadual perjalanan masing-masing. Dan untuk makluman juga, harganya adalah berbeza-beza disebabkan oleh perkhidmatan yang ditawarkan. Keunikan perkhidmatan juga adalah berbeza mengikut jenis kenderaan, mengikut kapasiti penumpang dan sebagainya lah. Menurut LADA, kempen itu dijangka merancakkan pelancongan domestik serta memberi limpahan ekonomi kepada pemain industri dan komuniti setempat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut serta terma dan syarat kempen, sila layari di laman web tertera. Bermula 12 Jun hingga 20 Julai ini, tonton 104 perlawanan secara percuma di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click. Inilah Ultra 5G, rangkaian 5G terpantas di Malaysia. Ia dibina untuk memaju Malaysia ke hadapan. Prestasi dan pengalaman yang tiada tandingan. Kuasakan Ultra anda. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan bergu campuran di kejohanan badminton remaja Asia berakhir apabila gandingan Ahmad Rezwan Zulwaka Rizal dan Lo Ziyu muncul juara edisi 2026 di Jepun. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan wakil China Zheng Weigang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final selama 43 minit. Kejayaan itu turut menjadi kemenangan pertama mereka ke atas pasangan China berkenaan selain menamatkan kemarau gelaran negara sejak 2007. Piala Dunia 2026 juara 2018 Perancis menepati status apabila mara ke suku akhir dengan menewaskan Paraguay 1-0. Saingan di Stadium Philadelphia berlangsung dalam intensiti tinggi apabila kedua-dua pasukan melakukan 23 kekasaran sepanjang perlawanan. Skuad Le Blues kendalian Didier Deschamps menguasai perlawanan dengan pegangan bola yang tinggi. Namun mereka terpaksa bekerja keras menebusi tembok pertahanan Paraguay. Gol kemenangan Perancis hadir pada minit ke-70 selepas dihadiahkan sepakan penalti. Peluang itu dimanfaatkan sepenuhnya Kylian Mbappe apabila tenang menyempurnakan sepakan penalti ke penjuru kanan gawang lawan. Perancis akan berdepan Maghribi di peringkat suku akhir. Rekod pertemuan terakhir di Piala Dunia 2022 memihak Perancis apabila menewaskan Maghribi 2-0 dalam aksi separuh akhir sebelum mara ke pentas final. Dalam satu lagi aksi 16 terbaik, Maghribi meneruskan kemarahan bergaya ke suku akhir selepas menewaskan tuan rumah bersama Kanada 3-0 dalam aksi di Stadium Houston. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, juara Afrika itu memecah kebuntuan menerusi jaringan Ezzeddine Ohani pada minit ke-50 hasil gerakan sepakan percuma. Pemain tengah itu kemudian menggandakan kelebihan pada minit ke-82 menerusi serangan balas pantas. Sofian Rahimi melengkapkan kemenangan Atlas Lions menerusi jaringan pada masa kecederaan dan membawa pasukan ke pentas suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Maghribi meneruskan kemarahan cemerlang selepas menyingkirkan Belanda pada pusingan sebelumnya. Dalam pada itu, tumpuan awal pagi nanti terarah kepada dua lagi aksi pusingan 16 terbaik. Tuan rumah bersama Mexico menerima cabaran England sementara Brazil berdepan Norway. Pengendali skuad Three Lions Thomas Tuchel berkata pasukannya bersedia mengharungi tekanan daripada puluhan ribu penyokong tuan rumah di Estadio Azteca. Beliau mengakui aksi di stadium ikonik itu bukan tugas mudah terutama dengan faktor altitude tinggi yang mampu memberi kelebihan kepada Mexico.
Daftar atau naik taraf ke U-Mobile Ultra Postpaid, Ultra Prepaid atau U-Home 5G sekarang untuk sertai Pesta Bola Ultra. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui saluran TV OK dan Sukan Plus di MyTV serta platform RTM Klik. #1bola1dunia, raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM. Cabaran semakin mendebarkan. 4 negara berentab demi satu takhta. Saksikan kehangatan epik ini secara langsung. Isnin 6 Julai, Brazil menentang Norway. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Mexico menentang England. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan pertembungan gergasi dunia. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik. Baik, kita saksikan berita utama sekali lagi. Malaysia Singapura bakal perkenal sistem imigresen digital baharu. 22,000 permohonan kota tambahan diluluskan. Baik, menutup tirai berita perdana, saksikan visual Arsha Pasir Gergasi sempena Festival Seni Pasir di Croatia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.